pakai untuk menjayakan lagi sekolah kita ni. Dan hasrat Ibu Nazri untuk menjadikan sekolah kita sebagai sekolah Putrajaya, ada wajah dan desa Putrajaya. Berketerampilan Putrajaya. Maknanya ciri-ciri di Putrajaya di BPD ataupun di peringkat JPN. Hari ini terbukti sekolah SKPT telah mempunyai tempat ketiga dalam UPKK pada minggu lepas yang diumumkan. Itu antara ciri-ciri yang perlu kita sesalin soalnya kalau ada gabung ya Bang Iren. Pakai usul lagi saja. Terima kasih semua.